jawapannya. Aku kacang hijau, dia kacang soya. Halo. Aku kacang tanah, dia kacang daun. Betul. Ku kacang parang, Ya ke? dia buah pinggang. Dia kacang kuda, dia mata hitam. Memang Satu benda lain bentuk lain rupa, khasiatnya pun berbeza. Cuma ia satu nama. Cuba teka siapa dia. Kacang, kacang, kacang. Kacang, kacang, kacang. Ha, nak ke mana tu? Adalah. Nak berahsia konon. Yelah. Hei, buruk betul muka kau kalau merajuk. Jom ikut aku. Yuhu! Kita nak pergi ke mana, Jeff? Ikut je lah aku. Din, kau tunggu sini kejap Rasakan! Rasakan! Din, apa macam? Hebat tak drone aku? Ron? Haa. Wah, hebat! Hebat! Tengok macam aku. Guna telefon untuk kawal drone. Bukannya untuk main game je. Game pun bagus untuk minda tau. Ini dia. Catur. Permainan untuk cerdik pandai ya. Kalah. Tengok jap. Apalah kau ni, Din? Kejap je dah kena checkmate. Yelah. Meh, bak sini telefon kau tu. Buat apa tu? Nak cuba drone kau ni lah. Boleh. Nah, kau pakai. Boleh tak duduk dia kejap? Oops.
okey. Nah, guna ni. Kejap. Alah, senang je guna doll ni. Kau... sedapnya bau. Tunjuklah macam mana nak guna benda ni. Okey, boleh. Tak ada masalah. La 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 la. La 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 la. Haha, sudah siap. Kurang satu pinggan pula. Hai, Mek. Oh, betul. Wow, banyaknya kek. Hei, kau ni, Moy. Terkejut aku. Mek, tadi Jeff ada pesan kat aku. Jeff nak jumpa dengan kau kejap. Oh, ya ke? Apa pula si kenik tu nak? Moy, kau jaga kek-kek ni kejap ya? Boleh je. Moy. Apalah sedap ni. Pelik betul. Mana pula si Jeff ni? Entah-entah. Pelik betul. Mana pula si Jeff ni? Entah-entah. Moy, kau jaga kek-kek ni kejap ya? Boleh je. Kek aku! Alamak! Habislah! Ya! Aduh! Mata letak kat mana, ha? Lain kali. Apa benda ni, Dol? Ha? Mainan? Eleh. Kau dah besar panjang ni pun. Main dengan mainan lagi ke? Bukanlah. Aku... Dom ni. Ha, Moy. Alamak! Nanti kau. Jangan lari! Iya ke? Ish. Betul lah ni. Aku nampak dengan mataku sendiri. Pelik betul. Setahu aku, Dol bukan jenis macam kita ni. Yang suka membeli belah.
gila ke apa? Entahnya. Sampai hati. Elah. Relax lah. Bukannya kena pun. Ani, Mek. Kamu berdua okey? Oh, sini rupanya kau. Selamba je curi drone aku, Ani, Mek sini. Ada apa, Mek? Tu ha. Eh? Ha, nampak tak? Neno. Apa yang kecoh-kecoh ni? Ha? Hello. Siapa yang kecoh? Si Dol tu ha. Sejak ke belakangan ni pelik. Pelik? Ish, ini kena ambil tahu ni. Jeff. Oh, Jeff. Mari sini kejap. Aku ada projek baik punya. Projek apa pula ni? Adalah. Tui. Ui. La 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 la. Hey Jeff, melah sekali. Masuk. Okey. Kejap. Tolong pusing kejap. Boleh tak? Segan . Yelah. Dul. Ha, ada apa, Mat? Melah Dul. Sambil berendam ni, kita berboraklah sikit. Meh. Okey lah. Cantik. Tepi sikit, Jeff. Dul nak masuk ni. Ish, Jeff. Mikrofon. Oh, mikrofon. Hep, cek. Ha? Mikrofon? Tak ada apa-apa. Kau okey ke? Bukan apa. Ada kabangin lah kata. Kau agak pelik sejak kebelakangan ni. Kau okey ke? Bukan apa. Ada kabangin lah kata. Kau agak pelik sejak kebelakangan ni. Ha? Apa yang kau merepek ni? Tapi aku... Telefon kau berbunyi. Ha, okey. Ish, kacau daun betul lah Din ni. Sibuk je.
Lah, rupa-rupanya Mek kata Dol pelik sebab Dol tiba-tiba beli banyak mainan. Agaknya buat apa Dol beli mainan banyak-banyak ah? Agaknya Dol tengah buat koleksi mainan kot. Banyaknya duit Dol. Tantah, Dol merompak kot. Tu yang dia kaya tu. Hish, kau ni ke situ pula. Ha, tu Jeff. Apa Dol buat tu? Macam sedikit je. Ini kena ambil tahu ni. Tunggu ya. Ada lagi sikit. Cepat Jeff, cepat. Op, berhenti. Oh, ini rupanya kerja kau Dol. Jadi penyelundup mainan ya? Dol. Hei. Kenapa Dol? Kenapa? Kalau ya pun kau nak beli mainan, kau boleh pinjam duit aku. Kau ada duit ke, Mat? Shh. Dahlah Dol. Hentikan semua ni. Hai Dol. Maaflah lambat. Nah, ni barang-barangnya. Apa semua ni? Kau salah faham ni, Mat. Aku beli mainan banyak-banyak sebab aku nak derma ke anak-anak yatim lah. Apa? Malunya aku. Ada satu benda lain bentuk, lain rupa, khasiatnya pun berbeza. Cuma ia satu nama, cuba tegak. Engkau digemari, kecil besar tua muda, mudah pula dicari. Walau serata dunia, cuba tegak. Digoreng atau rebus, dipanggang atau kukus, diperam atau bungkus, khasiatnya memang bagus. Cuba tegak, siapa dia? Tahu tak jawapannya?